Okey, kita nak unboxing satu kerusi camping brand daripada Black Dog ni. Setiap pilihan korang akan dapat dia punya bag ni. Bag dia pun jenis berkualiti. Ada tempat kita nak bimbit macam ni. Depan dengan belakang ni ada tulis brand dia Black Dog. Sini ada satu zip. Okey, ni dalam dia. Okey, cara nak pasang dia guys. Dia ada bagi tiang ni kan, batang dia ni. Buka dulu dia punya velcro strap ni. So kita tinggal pasangkan saja. Nampak tak? Sebab apa dia jenis bergetah sini. Untuk dia punya material ni adalah aluminium guys. Dia solid, tahan karat, tahan lasak. Bila dah jadi macam ni, kita boleh standkan macam ni. Untuk dia punya kerusi ni pun, cover dia pun cantik guys. Depan ada Black Dog, belakang pun ada. Dekat sini dah ada slot tau. 4 bahagian ni ada slot. Just slot inkan saja untuk ke part 4. Masukkan satu kanan, satu kiri dan 2 lagi untuk sebelah bawah ni lah. Okey, dia akan jadi macam ni Siap ada air ventilation kat sini, 2 bahagian ni kan. So untuk kita bercamping ke, berpiknik kan, nak letak dalam kereta ke apa ke, memang sangat sesuai lah. Bila aku duduk pun memang selesa. Dia jenis cutting moon chair kat sini kan. Dia support dekat korang punya pinggang sini. Bila kita duduk dia jenis bersandar guys. Nampak memang selesa, memang sedap. Dan untuk sebelah bawah ni dia ada anti slip rubber. So bila korang letak dekat korang punya permukaan lantai ke apa, dia tidak akan mencalakan. Desainnya cantik daripada Black Dog So kalau minat dengan kerusi camping ni, aku ada sediakan link kat bawah.